Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal. Baik, pada video kali ini admin nak jelaskan supaya kita faham dengan jelas perkara berkenaan dengan orang cakap apa? Perkara yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri berkenaan dengan berita baik untuk rakyat bersempena ataupun menjelang Aidilfitri yang sebenarnya. Okey, jadi untuk itu harus tonton video ini sehabis yang boleh supaya anda faham apa sebenarnya. Jom kita mulakan. Baik, sidang media yang telah pun berlaku semalam sekitar pukul 4 petang macam tu merupakan satu sidang media khas yang diadakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan bertujuan untuk memberitahu kepada rakyat tentang ketegangan peperangan yang melanda sedang hangat melanda di Timur Tengah yang melibatkan Iran serta negara-negara pengeluar minyak yang lain dan ia memberi kesan yang buruk juga kepada ekonomi. Itu antara perkara yang disebutkan. Dan secara tak langsung Perdana Menteri ada meminta rakyat untuk berjimat. Untuk berjimat, maksudnya berjimat cermatlah dengan apa yang ada dan apa yang bakal diterima nanti. Dan turut dinyatakan dalam sidang media tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan harga minyak RON 95 tetap dikekalkan pada harga RM1.99 di bawah program Budi 95. Maksudnya sebagai penerima orang kata manfaat Budi 95 ni, menggunakan MyCard anda tetap layak membeli harga petrol RON 95 dengan harga yang sama, RM1.99. Maksudnya tak ada kenaikan lah, walaupun harga pasaran minyak meningkat, tapi disebabkan adanya subsidi minyak tersebut dapat dengan harga yang masih kekal RM1.99. Selain daripada itu juga ada lagi. Selain daripada itu dalam sidang media yang berlaku semalam itu tidak ada pun disebut sebarang berita baik dalam bentuk bantuan, malah tol pun tidak disebut, kadar diskaun tol dan sebagainya, yang kelazimannya perkara itu ada tapi tidak disebut dalam sidang media yang berlaku semalam. Jadi ini juga bermaksud perkara ini melibatkan sesuatu perkara lain. Dan Perdana Menteri juga ada menyatakannya beliau akan mengadakan mesyuarat kabinet pada hari Jumaat 13 Mac untuk membincangkan sebarang perkara-perkara yang berkaitan dengan rakyat. Jadi apakah perkara ini yang sebenarnya? Maksudnya dekat sini segala berita-berita baik yang digembar-gemborkan sebelum hari ini dengan orang cakap berita-berita berkenaan dengan perkabaran baik bersempena Aidilfitri dan sebagainya itu hanya akan kita ketahui selepas selesainya mesyuarat kabinet ini. Maksudnya selepas selesai mesyuarat kabinet barulah pihak kerajaan boleh menentukan apakah inisiatif yang mungkin akan diberi kepada rakyat. Perkara ini sangat menarik kerana antara yang kita jangkakan kalau diadakan perayaan dan dikatakan sebagai berita baik adalah seperti berikut. Antaranya diskaun tol, perkara yang melibatkan cuti tambahan, dan kalau bernasib baik kita akan menerima secara penghargaan one off sekali lagi, tak mustahil benda itu boleh berlaku. Dan tentang kawalan harga-harga barang basah untuk sambutan perayaan, harga kawalan yang akan ditetapkan. Dan itu sebab kita boleh fikir dengan jelas perlunya ada mesyuarat kabinet. Jadi mesyuarat kabinet ini akan berlaku pada hari Jumaat 13 hari bulan Mac 2026. Selain daripada perkara yang Amy nyatakan tadi yang melibatkan tol, cuti tambahan, harga ayam mungkin akan ditetapkan pada satu harga siling, serta mungkin harga yang melibatkan harga beras. Selain daripada itu, tak ada apa pun yang dimaklumkan yang luar biasa daripada itu. Terutama benda yang melibatkan KPSP memang tak akan berlaku pun dalam bentuk kata orang berita baik konon jadi kesimpulan yang boleh admin buat dekat sini, segala-gala perkara yang melibatkan berita baik perkabaran yang indah yang digembar-gemborkan oleh pihak-pihak media pun akhbar-akhbar
okey, tentang berita baik menjelang Aidilfitri itu, hakikat yang sebenarnya kita hanya akan ketahui selepas selesai je mesyuarat kabinet, ya, pada hari 13 hari bulan Mac nanti. Jadi selepas 13 hari bulan, kita nantikanlah apakah yang bakal dimaklumkan ataupun diumumkan. Dan Amin kena tegaskan dekat sini supaya kita jelas, ya. Sebarang berita baik ni berita baik ni tak semestinya dalam suatu lagi sidang media. Ia mungkin boleh jadi dalam suatu edaran kenyataan media ataupun edaran kepada media, dan media akan menyampaikan kepada kita melalui stesen-stesen TV dan syarikat-syarikat akhbar yang media perdana lah ceritanya. Selepas 13 hari bulan, ya, selepas selesainya mesyuarat kabinet. Jadi persoalannya, adakah ngam pada hari Jumaat selepas selesai mesyuarat kabinet atau beberapa hari selepas tu? Yang itu kita kena tunggu. Tapi yang jelasnya, apa-apa hal pun, perkara yang melibatkan berita baik ini adalah selepas selesainya mesyuarat kabinet yang berlangsung pada 13 Mac 2026. Yalah, kita kena faham lah, sebelum nak membuat sebarang keputusan, jemaah-jemaah kabinet ni perlulah bermesyuarat, kan, untuk menentu dan membincangkan apa yang selayaknya yang boleh diberi sebagai berita baik ataupun yang dinyatakan sebagai inisiatif kepada rakyat dalam membantu menangani kos sara hidup dan sebagainya. Okey, itulah adanya. Apa hal pun selepas 13 hari bulan Mac. Baik, semoga jelas dengan apa yang Amin sampaikan. Okey, dan harap jelas apa yang sampaikan. Okey, sabar je lah. Tunggu tengok selepas 13 hari bulan apa je yang ada. Okey, rasanya ramai yang dah boleh agak dah apa yang bakal diperkatakan sebagai berita baik itu. Baik, semoga jelas dengan apa yang Amin sampaikan dan bermanfaat kepada semua dan dapat dijadikan panduan. Sabar, tunggu yang bakal dikeluarkan nanti. Jumpa lagi, juga semangat video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Bye-bye.